Malaysia dengan Singapura ni memang rapat kan? Nama makanan dekat Johor pun ada nama Singapura. Kalau korang daripada Jalan Bakar Batu ni, nampak Aeon Permas Jaya belah kiri ni, korang ambil susu ke Kota Puteri dekat traffic light macam ni. Selang satu traffic light, korang belok kiri sebelah Mandalika ni. Lepas tu korang cari kedai Konelot sebelah kanan. Merah menyala mi kuah gearbox Singapura ni. Lain tau daripada Johor punya. Tengoklah warna kuah dia, pekat lain macam. Yang penting rasa kambing dia tu menyeluruh. Murtabak yang garing di luar, penuh cheese di dalam, ada isi ayam lagi. Kena pula dengan kuah dal dia, baru betul Singapore style. Kalau nasi tu biasa kan? Yang ni mihun biryani. Korang pernah jumpa? Hari Jumaat je tau boleh jumpa dekat sini. Sup tulang merah ni, diorang kata original taste from Singapore tau. Apa beza dengan Johor punya Kuah dia ke? Tak lengkap kalau tak kena nasi biryani kambing. Kambing dia ada kat dalam tau. Jangan lupa korek. Nak biryani ayam pun ada. Cuba korang tengok kuah dekat chicken chop ni. Tapi rasa dia pun not bad. Diorang pun ada juga roti coin. Siap ada 2 jenis kuah lagi. Untuk air pula korang tengoklah air 3 layer ni. Diorang bagi siap dalam gelas besar pula tu. Air super cooler ni kita orang suka. Sedap. Ada banyak je lagi air refreshing yang korang boleh pilih. ABC Special pun ada. Korang cari Saffron Corner. Jangan lupa like dan komen ya. Untuk rujukan korang juga.